السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah yang berkualiti. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan al-Mubarak kembali bertamu. Kita hendaklah memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang dan dipanjangkan usia sehingga bertemu bulan ini. Bukan semua hamba diberi peluang untuk merasai bulan yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini. Ia satu-satunya bulan di mana pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada hamba-hambanya yang mencari keampunan dan keredaan. Amatlah rugi dan malang bagi seseorang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan namun tidak mengalami walaupun sedikit sebarang perubahan pada sikap dan akhlak dirinya. Ketahuilah bahawa keampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas, namun ia tidak dianugerahkan kepada mereka yang tidak berusaha mencarinya dan memintanya. Ingatlah akan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melalui bulan Ramadan namun tidak memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kelalaiannya sendiri. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kehinaan seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu sebelum dia diampunkan. Riwayat At-Tirmidzi. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak tadarus, membaca serta mentadabbur kitab suci Al-Quran. Bacalah mengikut kemampuan dengan kadar yang sesuai dan konsisten mengikut keadaan masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah, yakni bagimu daripada Al-Quran, yakni dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memberikan dorongan agar kita memperbanyakkan interaksi dengan Al-Quran, khususnya dalam ibadah malam. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin. Sesiapa yang bangun, yakni beribadah malam dengan membaca 10 ayat, dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Siapa yang bangun dengan membaca 100 ayat, dia akan dicatat sebagai orang yang taat, yakni qanitin. Dan siapa yang bangun dengan membaca 1000 ayat, dia akan dicatat sebagai orang yang memperoleh ganjaran yang sangat besar. Riwayat Abu Daud. Malah Nabi SAW menjelaskan keistimewaan hubungan antara puasa dan Al-Quran.
Kedua-duanya bukan sekadar ibadah yang dilaksanakan di dunia, bahkan menjadi pembela dan memberi syafaat di akhirat kelak. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa berkata, hai Tuhanku, aku telah menahannya daripada yakni menikmati makanan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, aku pula telah menahannya daripada tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Baginda melanjutkan sabdanya, maka kedua-duanya pun diizinkan memberi syafaat kepadanya. Riwayat Ahmad. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, dalam bulan yang penuh kemuliaan ini, Rasulullah SAW turut menganjurkan kepada kita agar menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah qiyam, khususnya melalui pelaksanaan solat sunat tarawih. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berqiyam dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, yakni mengharapkan redha serta pahala daripada Allah, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga Ramadan pada kali ini mampu mendidik kita untuk memahami bahawa setiap detik ketaatan itu bernilai, setiap kesabaran itu berpahala, setiap pengorbanan itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keletihan yang ditanggung dalam melaksanakan tanggungjawab dengan niat yang ikhlas juga menjadi sebab untuk kita tidak ketinggalan dalam mengejar fadilat Ramadan. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, akhir khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah meraihkan bulan Ramadan yang mulia dengan azam untuk memperbaiki diri menjadi lebih sempurna serta meningkatkan sekalian perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, umat Islam hendaklah memelihara ibadah puasa mereka agar tidak sia-sia, di samping mempertingkatkan penghayatan terhadap Al-Quran dengan bertadarus, mentadabbur dan mengamalkan setiap pengajaran yang terkandung dalamnya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berebut peluang menghidupkan bulan Ramadan ini dengan ibadah dan amalan saleh lain bagi meraih redha, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala serta mencapai kualiti takwa yang sebenar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Mereka itu orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah segala dosa kami dan peliharalah kami daripada azab neraka. Dan juga mereka yang sabar dalam menjunjung perintah Allah, mereka yang benar, yakni perkataan dalam hatinya, mereka yang sentiasa taat, yakni akan perintah Allah, mereka yang membelanjakan hartanya, yakni di jalan Allah, dan mereka yang beristighfar, yakni memohon ampun pada waktu sahur, yakni dini hari. Surat Ali Imran ayat 16-17. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.